Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Batu Tubuh, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya membantu dan menyantuni seramai 10 keluarga di Kampung Batu Tubuh, Kota Putera ini. Diharapkan kota infak yang diterima untuk program ziarah Mahabah ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima bagi program ziarah Mahabah kali ini. Saya Amram bin Muhammad Syarif selaku pengurusi JPKK Kampung Batu Tubuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim Malaysia di atas sumbangan bagi penduduk Kampung Batu Tubuh. Ianya sumbangan ini agar ianya dapat meringankan sedikit sebanyak bebanan yang mereka tanggung. Terima kasih Muslim Malaysia. Jadi yang bising duduk berapa orang ni? 4 orang. 4 orang. Isteri, anak 2. Lepas tu habis buat kerja, membantu ni. Lepas tu sehat balik? Sehat? Sehat pun, sehat agak kecil. Kalau nak buat kerja juga, kita pakai besi Si berapa? Accident? Accident pun tu. Lama dah accident? Belah-belah tahun. Rumah besi kekal. Maknanya, ada buat kerja juga kan? Ya. Bahaya. Kalau nak buat mana? Lepas tu isteri pun sehat? Sehat juga orang sakit. Ya? Kena Depression? kena jiwa. Dia tak boleh stres lagi. Kalau stres kat, boleh. Jadi Mana tahu dia nak pasal-pasal berapa dia tahu dia. Maknanya sakit kronik tak ada lah. Dia depression. kita ada macam mana tapi tak gitu. Ada macam mana? Ada. Cuma kita dah tinggi. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Al-Rahman ayat ke-60, al jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah Mahabah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.